Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti tadi kita bersiaran bersama Seribu TV saluran tersebut. Saya Nur Amanda binti Muhammad Izwani, wartawan Seribu TV anda. Hari ini Khamis 12 Februari pukul 1.06 Seribu TV telah bersiaran dalam majlis penyampaian Watika Pelantikan Pemimpin Kecil tingkat SK Seribu tahun 2026. Program ini bawa anjuran unit kepimpinan dan disiplin sekolah yang melibatkan seramai 110 orang murid pemimpin kecil yang terdiri daripada pengawas sekolah, pengawas SS, pengawas PBT, pengawas pemimpin rekas sebaya dan ketua kelas serta pengarah kelas. Majlis ini antara lain bertujuan untuk mengiktiraf secara rasmi peranan dan tanggungjawab semua pemimpin kecil yang dipilih untuk membantu pengurusan disiplin sekolah. Jom sama-sama kita sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hari ini hari bermakna, bersinar wajah penuh bangga. Watika mana diterima, menjadi contoh kepada semua. Bersatu langkah seiringan, memimpin rakan penuh kesopanan. Disiplin dijaga setiap masa, nama sekolah kita pelihara. Sekolah kebangsaan Seribu, berani, jujur dan bertanggung jawab. Amanah diberi kami junjung, memimpin dengan hati yang tabah. Bersama saya sekarang, Muhammad Fayarizki bin Afandi. Terima kasih kepada anda kerana sudi meluangkan masa untuk bersama dan ditemu ramah oleh Seribu TV. Apakah perasaan anda apabila terpilih sebagai pemimpin kecil sekolah? Saya berasa sangat bersyukur dan gembira apabila terpilih sebagai salah seorang pemimpin kecil sekolah. Amanah ini akan saya pikul sebaik mungkin. Sekian sahaja liputan Seribu TV dalam majlis penyampaian Watika Pelantikan Pemimpin Kecil SK Seribu tahun 2026. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Sampai bertemu lagi di lain liputan. Saya Nur Amanda binti Muhammad Izwani bersama kru-kru penerbitan Seribu TV melaporkan. Sekian, terima kasih.